Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart. Okay, hari ini 24 kalau tak silap saya. Yes, hari ini 24 bulan 3 tahun 2025, hari kedua dagangan dalam minggu ini. Kita masih berada lagi dalam bulan Syawal, rasanya masih belum terlambat. Saya nak mengucapkan selamat hari raya kepada rakan-rakan semua, kita punya follower, kita punya subscriber, kawan-kawan kita yang keep on follow kita punya sharing video-video analisa, tak kira yang index ataupun gold. Saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kalau ada tersalah, tersilap, terkasar ke apa. Kosong-kosong lah kita, okay. So kalau kita nak tengok, kita nak recap balik pergerakan harga Nasdaq, okay. Okay, so dia dah jauh daripada analisa lepas. Kalau kita nak recap balik, boleh kita cuba nak recap balik pada analisa lepas, yang mana kita target kita nak sell di kawasan sini, resistant. So kita punya target nak sampai bawah ni, tapi tak sampai, price cucuk. And then running 24723, 24502. So running lebih kurang dalam 300 pip. Dia turun sebelum dia membuat kenaikan dan dia turun balik. Okay. So pada minggu lepas kita hanya ada satu analisa kalau tak silap pada minggu lepas, sebab setelah minggu lepas kita dah sambut Aidilfitri. So kita fokus on raya dulu. So kita fokus balik kepada chart. Kita nak tengok balik pergerakan harga, dan kalau ada peluang-peluang entry yang terbaik, boleh kita nak entry. Okay. So untuk Nasdaq, okay, kita tengok Nasdaq dulu sebelum kita tengok Dow Jones. Okay. So kalau kita tengok pergerakan Nasdaq, okay, bermula pada awal minggu, dia bergerak dalam keadaan downtrend ataupun bearish. Nampak? Break, sideways, break, sideways, dan dia pelan-pelan turun. Nampak? Price, pergerakan harga keep on membuat kenaikan sampailah semalam. Pada buat semalam, pump dia naik sebatang, dan sebatang lagi. Okay, so ini ada petanda yang kemungkinan pertukaran trend daripada downtrend ke uptrend akan berlaku. So jika nampak macam ni, saya sebenarnya suka kalau nampak satu momentum H1 sebatang, sebab kemungkinan yang price akan naik itu ada. Jadinya di mana tempat paling selamat? Okay, dia membuat sideways di sini, kemudian dia meloncat dan price belum patah balik. Jadinya ini adalah tempat terbaik untuk kita nak entry tau, zone ini. Okay, di sini. So di sini kita boleh letak dia sebagai support ataupun buy zone. Right. So kita cuba untuk detect awal. Ini wave yang pertama, dan kita mengharapkan akan ada wave yang seterusnya. Tapi harap-harap dia ambil dulu kita punya order dekat bawah sini sebelum dia terbang. Okay. Right, so daripada bawah ni pop sampai atas ni, kita target dia naik at least di kawasan resistance ini. Dia akan test balik zone ini. Tetapi jika zone ini breakout, so di sini adalah zone untuk nak buy. Tetapi jika price keep on membuat penurunan, membuat kejatuhan, di mana zone yang terbaik adalah di kawasan sini. Ini adalah zone paling last lah. Kalau di sini breakout, itu bermakna yang price akan terus turun ke bawah lagi. Okay. Kemungkinan sini dia akan react, dia akan cari balik zone atas sini, ataupun atas sini, ataupun atas sini. Cumanya kena keep on monitor apa reaction ataupun pattern ataupun wave yang dia buat di sini. Okay, so korang kena faham, kena keep on tengok. Nak letak pending order, boleh letak pending order pada paras harga yang berlainan. Okay, tapi masih lagi di dalam zone, dan kiralah berapa lot yang sesuai dengan korang punya equity. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok di Dow Jones. Okay, dia
pergerakan Dow Jones, apa yang kita plan pada minggu lepas adalah kita nak buy. Okay, kita nak buy dan kita zoom. Ada yang dapat tak? Alright, so price keep on cucuk ngam-ngam dekat sini tau. Mungkin ada beberapa entry yang tak kena. Depends on broker yang korang pakai. Sebab lain broker, lain dia punya spread. So kalau memang spread tebal, rasanya memang dia tak hit. Kalau spread nipis, kemungkinan besar dia akan hit di sini. Kemudian price membuat kenaikan sebelum dia turun. Nampak di sini. Saya keep on share bagi tahu. Selagi mana ada new high, selagi itu kita boleh buy. Okay, nampak new high, price turun, cari zone di sini. Di sini nampak. So dia terhenti di sini. So bila terhenti di sini dia tak buat new high, itu yang price keep on membuat terjunan bebas penurunan. Terjun Pandalila Renung. Orang kata Pandalila. Okay, so tak apa, dia dah berlalu. Siapa yang dapat di sini, dia akan dapat banyak ni rasanya. 46 993 sampai 47 442, lebih kurang dalam 800 pip pergerakan harga sebelum price terjun. Baik, biarkan ia berlalu sebab kita target kita nak buy di bawah sini. Ini target kita pada hari ini, pada minggu ini. Kita akan tengok nanti mungkin dalam lusa ataupun 2 hari lagi kita akan tengok adakah zone kita ni berjaya menghasilkan profit ataupun sebaliknya. Okey, saya untuk Dow Jones sebab range dia besar, pergerakan dia besar. Sebab tu saya nak kurangkan risk, saya akan ambil shadow sini dan juga ambil candle yang bawah sini, body dan juga shadow. So ini adalah paras harga yang paling bawah, sepatutnya dia kena datang sebelum dia terbang ataupun dia akan membuat retracement dan terjun. Okey, cumanya di sini kerana keep on monitor. Untuk harga itu melantun semula naik ke atas ataupun akan break ke bawah. Cumanya di sini dia akan berhenti. Dia akan confirm dia akan berhenti. Cumanya korang kena tak pending order. Once dah trigger order tu, kena keep on monitor. Adakah ia akan naik ataupun sebaliknya. Macam mana nak monitor? Kita buka di time frame M1 ataupun M5. Kita tengok structure. Kalau dia membentuk structure uptrend, itu bermakna yang kita boleh hold position itu. Okay. Macam mana nak tengok structure uptrend tu terbentuk? Okay, kita akan tengok. Maybe saya plan nak buat satu video sebenarnya sharing berkenaan dengan technical punya analysis, macam mana nak faham pergerakan market price action. Tapi mungkin minggu depan, bagi mood raya tu dah semakin hilang, baru mood kita masuk dalam market tu datang. So kita akan buat, saya akan share video tu. Korang keep on follow. Kalau rasa video-video yang kita share bermanfaat, bolehlah invite ataupun ajak rakan-rakan untuk join kita punya channel yang ada. Kita ada channel di platform Facebook, YouTube, Telegram, TikTok. So boleh follow ke semua kita punya channel untuk nak tengok ataupun nak dapatkan ilmu dalam trading. Mungkin apa yang kami share you all takkan dapat di tempat lain. Sama juga kalau orang lain share, tak ada kat kami. So apa pun kena keep on follow kita punya video-video analisa untuk nak entry dalam market ataupun nak making profit dalam market. Okay, so saya kira itu sahaja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan your punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.